Assalamualaikum dan selamat datang ke Moreh Dulu Baru Kamu. Kita sekali lagi kembali di pod macam biasa kita, pod Moreh kita, We Drink Puncak Bestari guys. We Drink Puncak Bestari. Yes. Di hadapan kedai burger Dan Co. Dah ada. Dah 2 episod, 2 kali dia sponsor Mat. Kalau 8 episod tak ke 8 kali dia sponsor. Aku rasa nak buat 30 hari kot. Next year insyaAllah. 30 hari. Next year kita buat insyaAllah episod kita setiap hari. Ui, seronok kau Kiranya kita ni macam tak payah puasa. Kira tiap-tiap hari kita Moreh kita ditaja. Kau tak nak ke? Ya, aku nak. Sekejap lagi aku discuss dengan owner. Aku akan cuba kau discuss dengan owner. Discuss Aku akan dengan buat proposal sebab owner depan kita je ni. Pakai spek, handsome tak? Tolong Tolong next year kita try buat 30 hari. Boleh. Angguk. Yes. Okay, wow, let's go. wow. Yes. Okay, so Min, macam mana? Nampak sedap. Kita dah minggu kedua puasa. Minggu kedua, Alhamdulillah. Aku nampak macam energetik kan? Ya, aku tak jarang kita tengok orang yang berpuasa ni energetik dia lain macam. Tak, sebab dia macam awal-awal puasa kau memang akan lemau. Ya, betul. Bila dah masuk pertengahan sikit, kau akan energetik. Aku rasa sebab kita nak biasakan. Badan kita dah biasa. Oh, Tak, badan kita dah biasa lah. Yalah. Kau puasa kan setahun sekali, wise. Betul. So bila macam awal-awal tu, hari pertama, kedua, ketiga tu memang kau akan lemau sikit. Tu normal. Betul. Tu normal. Umur aku 36. 30 tahun dah aku berpuasa. Dah 2 kali kau ulang. 2 ulang. kali aku ulang. Tapi kau tak nampak macam 36. Sebab apa aku ulang? Sebab apa? Kita nak cakap pasal puasa kali ni. Yes. Okay. So macam mana? Pengalaman kau tak berpuasa? Pengalaman. Dia tembak. Dia tembak aku dulu. Aku nak kau cerita. Okay. Pengalaman kau first time kau tak puasa. Adakah sengaja atau tak sengaja? Bunyi apa siap? Tiba-tiba keluar medical ID, emergency call. Alamak, Min, aku rasa kau tak lama dah ni. Tak lama ni. Mungkin aku terlalu excited. Minum dulu. Takut kurang angin. Try minum dulu. Bunyi first time bunyi siren. Terkejut juga. Selalu bunyi macam tu macam nak ada something happen lah kan. Hari okey. Macam ni lah, bila kau dah umur 36, dia kau kena check selalu ada jam-jam macam ni untuk selamat lah sendiri. Adik aku tinggi sikit lah. Pace berapa sekarang? Sekarang aku pace 2.5. Okay, nak cakap pasal apa? Puasa. Pengalaman kau tak puasa first time, adakah secara sengaja atau tak sengaja, atau macam mana? Alamak. Aku rasa pengalaman aku tak puasa first time, aku tak adalah nak cakap baik ke. Aku tak adalah baik sangat kan. Tak, kau memang jahat. Aku berpuasa, Min. Aku Okay. berpuasa. Aku walau apa jadi aku akan tetap puasa. Tapi pernah lah sekali tu. Maksudnya sekali je kau tak puasa? Ya. Serius lah? Serius. Ui. Serius. Aku Hebat. tak adalah. Tak tahu lah. Mungkin sebab benda tu dah diajar untuk aku memang puasa. Okay. Tak. 2 kali. 2 kali. Okay, kita cerita yang pertama tu. Yang pertama yang kita fokus kat. Okay. Ini berlaku masa aku sekolah rendah lah. Okay. Basically masa tu tak tahu lah, benda ni macam benda biasa je. Okay. So macam member aku ambil wuduk. Lepas tu dia cakap nak tengok magic tak? Okay, Lepas tu dia ambil wuduk, dia nak komo-komo tu kan, air tu hilang. Aku macam macam mana kau buat tu? Aku cakap apa kesian lah. awal lagu tu. Betul? Aku pun macam, kau nak try tak buat magic ni? Aku cakap tak apa ke kan. Aku pun try. Air tu hilang, lepas tu keluar kat bawah. Maksudnya? Maksudnya aku minum banyak, tapi air tu sampai ke bawah baju aku tu. So agak macam basah lah. Bau minum dah kencing. So sebab aku minum wuduk tu terlalu banyak, so aku tertelan sekali. Mula masa aku ambil tu aku dah macam ragu-ragu lah sebenarnya. Macam nak buat ke tak nak nak so buat macam member aku macam buat je, kita kecil lagi tak apa. Aku pun macam member kau masih kecil-kecil lagi dia dah berfikiran macam tu teruk. Aku tak tahu apa jadi dengan dia sekarang. Uish. Aku harap dia okey lah kawan kau tu. Tu aku rasa adalah pertama kali aku ponteng puasa. Okay. Tapi aku tak cakap dengan family aku lah. Aku je cakap puasa, kat sekolah puasa. Balik buka lah macam biasa kan. Soalnya macam tak ada orang tahu lah kira. Orang tahu. Member kau je yang tahu. Member aku je tahu. Soalnya macam bila kita dah tak puasa ni, kalau budak kecil kan jujur lah cakap tak puasa hari ni, tak larat. Aku diam lah. Sebab aku macam tak payah cakap sangat. Aku diam je.
Maksudnya ni dengan family ke apa? Family. So kalau tak aku kena makan bawah. Tak puasa kan? Kau tak boleh makan kat atas Betul meja. lah, betul. Betul lah, aku hampir lupa. Pengalaman yang macam kau tak puasa, kau kena makan tempat lain. Itulah pasal. Siapa yang start buat benda tu? Diary Ramadan Rafiq. Diary Ramadan Rafiq yang start. Kita zaman kau tengok cerita-cerita macam tu masa sahur. So diorang ada yang Mak Saleh tu lah kan, budak Mak Saleh tu kan. Dia tak puasa, dia kena duduk bawah. So kau setuju tak dengan benda tu? Oh, dia macam ilmiah sikit kan. Kau setuju tak dengan perbuatan segregate? Segregate. Okay, maksudnya mengasingkan orang yang puasa dengan tak puasa pada waktu berbuka. Aku rasa benda tu dia ada kontra dia lah. Okay, apa kontra dia? Bagi aku benda tu kalau buat untuk budak-budak akan rasa sedih. Left out sikit. Rasa sedih macam okay, besok aku nak puasa, aku nak buka sama. Tu benda tu. Parents didik kau daripada kecil. Betul. Bila kau tak puasa, kau tak dapat buka puasa sekali dengan orang yang berpuasa. So it's something yang kau boleh learn untuk daripada esok aku akan start berpuasa. Kau start improve diri kau lah. Kau start improve diri. So macam pengalaman kau kak, kalau kau tak puasa, contoh kau tak puasa ni, yang contoh lah kan. Tak ada contoh ni, memang betul-betul. Ni based on true story guys. Okay. So bila kau tak puasa, apa yang family kau buat kalau tahu kau tak puasa? Yang first of course lah, apa nama? Kau tak dapat berbuka sekali lah. Kau diasingkan ketika berbuka. Betul. Itu memang dalam family aku daripada dulu lagi tak berbuka pula. Tak berpuasa, tak dapat berbuka sekali. Oi, kau terus berbuka kan ni? More. Silakan. Itu aku lah. Yang keduanya, itu yang pertama. Yang kedua, duit raya kurang. Weh. Dia contoh macam kalau kau full RM100. Kurang jadi 70, 50. Macam tu. Contoh lah, aku tak ingat lah masa kecil-kecil dulu mak bapak aku bagi berapa kan duit raya. Tapi dia kurangkan lah sebab kau puasa tak penuh. Banyak agak duit raya kau dapat? Beragak tak ada beragak tak. Dia macam tu lah. Alhamdulillah. Dia tak adalah tiap-tiap tahun kau dapat 100 tu, tidak lah. Masa kau certain umur, okay, ni duit raya untuk kau RM30 contohnya kan. Masa kau sebelum sekolah, duit raya full kau RM30. Maksudnya sehari RM1. Lepas tu kau dah start besar, sekolah rendah, sekolah menengah, ada dah lain lah nilai harga dia tu. Sampailah tak silap aku masa aku habis sekolah. Aku habis sekolah tahun 2007. SPM umur kau berapa ni? 36 sorry. 36 kan. Dah banyak kali dah. Umur 36. Masa aku umur 17 habis 2007. Duit raya aku macam RM100 lah. Kalau full. Kalau ni cerita kalau full puasa. Kira kau dapat daripada mak ayah kau? Betul. Maksudnya mak aku 50, bapak aku 50 lah. Cuba teka berapa kali aku dapat 100. Aku rasa daripada umur kau berapa? Masa form 3, form 4, form 5. Oh, sekali je? Salah. Tak pernah. Sebab bagi chance. dia mesti ada. Sebab aku sekolah jauh daripada rumah. Kampung Kelanggit. Form 3, form 4, form 5 berjalan. Rumah kat Kampung Kelanggit. Sekolah aku kat Lembah Keramat. Jauh. Jauh mah. Jauh. Naik basikal. So dia macam daripada kecil lagi pancit puasa lah aku dah mencabar. Dah cukup atlet lah ni. Dah cukup mencabar. Kena balik macam dah tak larat. Masa form 3 sampai form 5 lah kiranya. Macam tu lah bang. Kiranya sebab aku macam dengar macam kadang ada yang tak puasa ni kan. Kalau contoh family tahu dia tak puasa, esok tu kalau tak puasa dia rotan. Ataupun kalau nak puasa dapat duit. Masa kecil family aku, bapak aku dia tak rotan, dia ketuk tali pinggang. Tali pinggang tu close up, lipat 2, lepas tu kena pas macam tu kan. Amin. Nak puasa tak? Kau tak nak puasa? Tak nak puasa. Aku cakap nak, tapi mesti bapak aku pukul. Dia macam kena juga beberapa das kan. Tapi pengajaran mengajar kita menjadi seorang insan. Dia sebab dah buka Min. Kalau tak buka lagi mungkin tak kena. Dia dah das mesti aku kena. Aku tak tahu bro. kenapa masa kecil tu aku tak sorok bapak aku yang pinggang.
Tapi tak boleh, nanti tak lagi kerja. Lucu. Tiada yang terbang. Nanti tak lagi kerja. Ada yang terbang yang lucu lagi. Tadi kau cerita pasal pengalaman tak berpuasa pertama kali kawan. Okay, aku cerita aku punya pula Macam mana kau? Masa ni aku seingat aku tak sekolah lagi. Okay. Memang tak sekolah lagi. Ni awal-awal aku start belajar untuk berpuasa lah. Tapi aku belum sekolah lagi waktu tu. Awal-awal aku start belajar untuk berpuasa. So maknanya sebelum 7 tahun. Oh 5-6 tu lah. 5-6 tahun macam tu lah. Ni yang seingat aku lah. So aku puasa tau. Aku puasa. Memang cuba lah. Masa tu mak aku dah ajar aku untuk okay, Amin dah start kena puasa. Aku belajar untuk puasa. Belajar ni. Kita berpuasa lah daripada pagi sampai waktu tu tengah hari tau. Masa tu aku duduk rumah nenek aku. Lepas tu makcik aku buka pada pintu belakang. Buka pintu belakang. Aku tengah duduk rumah belakang nenek aku tu ada reban ayam. Aku tengah tengok-tengok ayam lah waktu tu kan. Lepas tu pintu tu buka. Makcik aku muda lagi lah waktu tu. Amin. Macam tu. Amin. Lepas tu dia tunjuk kat aku dia makan aiskrim. Dia makan aiskrim. Nak tak? Aiskrim apa? Potong? Aku tak ingat aiskrim apa. Aiskrim mangkuk tu. Aiskrim yang mangkuk dengan sudu kayu kan. Aku pun macam, weh, macam sedap kan. Aku pun try. Makan. Rupanya aku baru tahu perempuan ada time yang dia tak boleh puasa. Memang. Lepas tu dia bagi tahu mak aku tu, kenapa aku makan ni kan. Cakap, ni siapa nama? Nana. Makcik aku nama Nana kan. Nana tu makan kan. Ni memang tak boleh puasa. Perempuan ada time dia tak boleh puasa. Waktu tu aku mempersoalkan lah. Ya. Kenapa perempuan tak boleh puasa, lelaki kena puasa kan? Macam tu lah. Kecil-kecil dah panjang akal tapi waktu tu lah aku baru tahu macam, oh perempuan rupanya ada time yang dia tak perlu puasa. Tak wajib untuk puasa. Orang panggil ABC, yes. Apa ABC aku lupa Allah dah. bagi cuti. Allah bagi cuti. Allah bagi cuti. Tu terms diorang lah. Aku first time dengar pun macam benda ni So itu first time aku tak berpuasa. Aku akan ingat sebab aku memang akan bawa cerita ni sampai mati. First time kau tak puasa. Aku faham. Dia tu memang masa kecil kita diajar untuk nak berpuasa kan. Nak try puasa. Tapi bila dah ada benda-benda macam tu, kalau contoh kau budak kecil, kau dia offer gula-gula, kau dia offer coklat, siapa je tak nak? Budak-budak kot. Betul. Lepas tu makcik kau boleh offer macam tu pula. Betul. Memang kau tak tahu apa-apa lah. Makan je lah cerita dia kan. Aiskrim tu, pula. Yes, aiskrim pula kan. Waktu tu tengah hari pula. Wish. So lepas tu aku start puasa. Dah start besar tu aku puasa penuh. Sampailah aku umur, aku tak ingat umur aku sampai umur berapa. Tapi aku start ada masalah perut. Kira awal juga lah kau ada. Minggu lepas aku dah cerita kan, aku ada masalah GERD kan. So, GERD ke gastrik? GERD. Dia GERD. So GERD aku teruk. Dia macam bila aku kena GERD attack tu memang GERD. Dia macam GERD. GERD. Kiranya kau tak menjaga makanan kau dengan minuman aku kau juga. Aku tak jaga makanan sebab aku minum kopi. Pagi-pagi kena kopi dulu. Kiranya bukan GERD je kau ada sebenarnya. Dan lepas yang aku selalu minum kopi tiap pagi kan. Lepas tu masuk bulan Ramadan, tiba-tiba kau stop terus tau. Oi, dia terus tangkap perut kau weh. Aku ingat lagi. Ni macam cerita ni macam 3-4 tahun lepas. Waktu aku dah tak minum kopi lah. Tapi waktu tu aku minum kopi lagi. First puasa aku terus stop kopi Aku terus stop kopi. Baru lepas mandi. Mandi. Aku ingat lagi dalam mandi tu dalam pukul 8 lebih, pukul 9 pagi lah sebelum pergi kerja kan. Tak sempat pakai baju. Perut aku kena tangkap. Dia tangkap perut. Bam, terbaring. Dia macam krem macam tu lah. Krem. Bini aku tak ada waktu tu. Lagi kerja. Kau bayangkan aku dah macam tak tahu apa nak buat. Yang aku tahu aku kena minum air kosong. Banyak. Ya betul lah. Aku merangkak mat. Dah lah bogel. Merangkak. Daripada bilik sampai ke dapur. Wish. Tekan air ni. Itu kalau orang buka pintu takut aku tengok. Tekan air kuku tu. Nak aku dah macam terbaring macam ni kan. Tu bangga lah. Kau pakai cawan kau gangga. Aku cawan lah, cawan. Mana cawan? Ada atas meja.
Meja tu rendah sikit. Tempat kowe tu dia tinggi sikit. So aku macam Merangkak aku cakap, tak boleh man, tak boleh. Sejak daripada tu aku macam berjaga-jaga lah. Maksudnya aku memang dah stop kopi, tapi sebelum nak masuk bulan Ramadan tu, aku dah standby beli ubat ni lah, ubat gastrik ke apa kan, bagi perut kau selesa lah bila kau lambat makan tu. Kiranya at that time sebelum Ramadan tu kau memang selalu minum kopi lah. Selalu minum kopi lah. So peringatan untuk coffee lover, saya tak tahu lah perut korang macam mana. Tapi bila menuju ke bulan Ramadan, seminggu awal tu korang better stop dulu minum pagi tu. Biasakan. Biasakan minum pagi lah. Saya tak suruh berhenti minum terus. Lepas berbuka korang boleh je nak minum kan. Tapi bila dia tangkap perut tu, sakit weh. Sakit. Terus jadi memang sakit. Aku waktu tu aku ingat aku dah nak mati lah. Oi jangan. Tak betul. Sebab siapa nak borak dengan aku kat sini? Aku lah. Come on me. Asal kau buat tapi pandang sini? Malu. Kau tak sayang aku. Okay, okay, kalau macam kita nak cakap pasal perangai orang masa bulan puasa ni. Perangai orang. Kita pun macam kawan kita ada. Betul. Perangai orang masa bulan puasa ni macam mana? Pengalaman kau. Perangai yang baik. Macam malaikat ada. Yang macam setan pun ada. Kadang yang macam malaikat tapi tak puasa. Tak puasa. Betul. Tapi yang macam setan yang puasa. Betul. Setan tak ada pun waktu bulan Ramadan kan. Biasanya orang kata setan ni tak ada masa bulan Ramadan sebab kita lah setan tu. Dia nak menunjukkan yang macam sebenarnya kejahatan tu tak adalah pada setan je. Sebenarnya dalam diri kau pun ada kejahatan. Cuma kau kontrol tak kontrol dia sebenarnya. Kalau kau memang nak beribadah, nak berpuasa, kau puasa. Kalau kau rasa kau dah terikut kawan, so kawan kau tu lah setan. Masuk bila kau tak puasa, kau pun setan. Macam tu. Ui, deep syak. Dia apa yang kau cakap tadi, dia deep sangat sampai aku lupa soalan kau. Perangai. Kau ulang balik. Perangai orang berpuasa ni macam mana? Perangai orang berpuasa. Perangai yang kau kenal lah. Contoh perangai macam orang kata kau lapar. Tapi sebenarnya tak lapar pun. Buat lapar je. Betul. Sekali kau makan juga. So kau rasa jujur ke tak dia tu? Itu tak jujur lah. Tak jujur lah. Tapi ada time yang macam kau memang betul-betul lapar gila waktu berpuasa. Lepas tu kau macam, kau decide macam, aku memang dah tak larat dah ni kan. Kau berbuka. Kau buka. Kau minum air kosong tu, tiba-tiba kau rasa kenyang. Betul. Pernah? Betul. Maknanya kau pernah tak? Aduh Min, kantoi lah aku. Macam mana Tapi tu kekilafan manusia lah. Kalau kita berpuasa, kekilafan manusia lah. Betul. Sebab dia macam aku cakap tadi kan, kau berpuasa kau rasa macam lapar gila. Lepas tu kau macam decide, apa lah, aku buka je lah ni, aku dah tak larat lah, nanti aku ganti ke apa kan. Kau minum air masak, tiba kau dah rasa kenyang. Kau tak payah makan pun. Kau tak payah makan sampailah waktu berbuka betul. Bukan kau. Pernah hadapi tak benda tu? Aku tak pernah hadapi. Tadi macam pernah. Aku jujur aku cakap. Kalau aku tak puasa ni, kadang aku terbatal puasa tu sebab aku lupa yang hari puasa. Itu biasa lah. Selalunya jadi pada awal-awal Ramadan kan. Awal Ramadan kan. Awal Ramadan memang macam alamak. Masuk. Lagi? Tak. Itu dah terus batal puasa kau. Oh ya. Tu terus batal. Sebab aku ingat masa zaman sekolah dulu kan, aku main sports lah. So at that time, kau sukan aku suka tu. Ada six pack? Masa sekolah tu aku main sukan lah. Tak, aku tak jawab soalan aku. Ada six pack tak? Ada. Tunjuk sikit. Good. Aku tunjuk aku punya. Good. Okay. Tak ada. Selingan. So aku rasa masa bulan puasa tu cabaran aku ialah aku kena training masa bulan puasa. Kau pernah tak ada pengalaman training, contoh training bola ataupun training olahraga ke masa bulan puasa? Sebab masa tu aku training untuk olahraga masa bulan puasa. Okay. Ada tournament lah kira? Ada tournament untuk daerah. So aku kena training juga. At that time training start pukul 5. Okay. So dia rasa panjang daripada pukul 5 sampai nak berbuka tu, tak tahu kenapa. Apa pengalaman kau yang kau rasa macam
kau still nak berpuasa, tapi dalam masa sama kau kena training ni, kau rasa kau larat ke atau tidak? Aku kau tengok badan aku memang bukan budak sports. So Aku bukan budak sports. So kau tak ada Aku pengalaman dulu tu waktu sekolah aku PBSM. kau tolong orang sport? Aku tolong orang sports. Kau tolong orang sport? Aku tolong orang sports. Aku berada dalam zon selesa. Jadi aku sendiri tak pernah hadapi waktu-waktu macam ni lah kan. Macam kau, kita anggap macam itu adalah perang untuk kau lah kan. Perang lah kau rasa kan. Masa bulan puasa tu lah yang kena ni kan. training dia lain macam. Naik turun tangga ni Min. Aku paling ni pun CSR lah. CSR apa lah? Siapkan makanan pack untuk CSR. orang kan. Lepas tu macam kau edarkan kat orang. Bukan RMT? Itu bukan. Kau edarkan makanan untuk orang lah. Aku join NGO kan kadang bulan puasa tu. Lepas tu bagi dekat gelandangan. Itu pun penat. Dia penat yang tu lah. Aku bukan penat yang sports. Aku penat perah keringat. Tu yang tak puasa tu masa tu. Nak buat macam mana kan. Tapi kau dapat pahala tu lah. Tapi dapat pahala tu. Tak, dapat pahala tu ke? Effort kau tu ada. Effort ada. Pahala effort. Bukan pahala berpuasa. Tapi dah ganti kan? Belum ganti. Belum ganti ni. Bayar fidyah. Main-main. Aduh, okey. Soalan seterusnya lah. Next lah. Dia macam panas. Panas kan? Panas lah. So macam kalau bulan puasa ni kita punya rutin ni dah jadi 30 hari tu rutin sama. Bangun sahur, bangun untuk berpuasa. So pengalaman kau, bila dah dekat-dekat buka puasa ni, pernah tak kau dah tak tahan sangat, kau buka terus padahal dah nak azan ni, kau minum? Tak pernah. Betul. Tak pernah. Tapi sebab zaman sekarang kan macam zaman teknologi kan. Kau scroll TikTok, Instagram kan, Makro. tahu-tahu dah macam sejam lebih lah. Betul. Betul tak? Betul. Kadang-kadang kan, okay, contoh kan, dah pukul 6.30 kan. Kau nak tunggu sampai 7.20, 7 suku tu kan. Waktu tu kau akan rasa lama gila. Tapi sejak ada handphone kan, sekarang macam-macam kan, video YouTube ke apa kan, kau scroll sekejap pun tahu-tahu dah macam Tahu Allah. tak ada lah macam tu. Tahu-tahu macam bapak aku panggil kan, nasi tak hidang ni. Itu. Lagi sekali. Ui, asal tu takut tu. Kau tertekan lah. Ya ke? Yang jenis ni aku risau lah dengan kau. Aku pun risau dah 2 kali lah naik kan. Minum dulu. Minum dulu. Kita ada we drink kot. Tenang lah minum we drink. Okay, kalau nak cakap pasal orang tak berpuasa ni kan, Aku nak cerita lah this one pengalaman aku yang aku ada dengan kawan aku. At that time aku kerja kat kedai member aku ni, kedai kek lapis. Kek lapis Sarawak. So kita orang ni macam kerja melapis kek tu lah kan, kek lapis tu kan. So at that time tu member aku tu memang tak puasa. So kat situ aku je yang puasa. Okay. Ikut korang nak percaya tak, tapi Allah yang satu. Okay. So at that time member aku tak puasa ni, aku pun teman dia beli makanan. Okay. Aku ingatkan dia puasa. Okay. So bila dia dah bungkus, so aku macam dia dah beli air semua kan. Lepas tu kedai yang dia beli makanan tak jauh. Lepas tu dia cakap, kau boleh tolong aku tak? Tolong ambilkan sudu dengan straw boleh? Lepas tu aku macam innocent lah. Aku macam fikir baik lah untuk jagi aku. Padahal waktu tu baru pukul 2 Lunch aku dah datang dah. Pasal aku pagi ada dah, aku pergi toilet je. Toilet kau tak terfikir yang dia tak puasa? Tak terfikir? Tak, aku masih bersangka baik kat dia. Okay. At that time. Sebab masa tu dia beli bungkus untuk dia je. Dengan, so aku memang aku puasa, aku tak beli untuk aku. Pergi bagi toilet. Datang balik, aku tengok dah separuh nasi. Nasi dah separuh. Dia makan dia makan depan dia kau? makan depan aku. Ingatkan dia seorang je. Yang member aku lagi 2 orang pun makan juga. Aku caish. Tapi aku berjaya kawal lagi lah. Berjaya kawal lah. Dia tak lapar. Kau tahu bila kau puasa ni, at the age yang kau ni okay, boleh berpuasa, kau tak ada sakit apa, kau harga je. Dahaga kan. Dia dahaga. Dia bukan lapar kan. Dia dahaga. Dia perlukan air untuk minum. Kalau minum cukup lah. So aku minum lah. Kau puasa ke tak? Aku puasa. Sorry. Tu Selingan. Okay. So kau pernah ada pengalaman tu di mana kau di kawasan circle kau ni,
kau tak puasa ke kau puasa dengan circle kau ni? Semua tak puasa ni? Ada satu pengalaman. Ada Satu pengalaman. Tapi ceritakan. Masa aku intern. Oh okay, intern, okay. Masa aku intern, aku production. Oh, production. Aku intern production. So masa aku intern, first day aku intern. Production tu shoot dekat kubur. Dengar dulu aku cerita. Production tu shoot kat kubur. Tiba-tiba ada seorang brother ni yang datang kan. Dia panggil FM eh? FM. Bukan. Apa nama panggil? Dia ni production manager lah. Production manager, PM cakap, Min, sekejap. Okay. Aku baru first day. Masa tu kau umur berapa? 18 lah. Oh, diploma. Intern diploma. Intern diploma. Oh, ya letak. Apa itu? Itu macam baru masuk diploma. Itu masuk diploma. Sekejap, 21. So kira first day. Innocent. Innocent. Okay, dia memang malam semalam tu, malam sebelumnya dia cakap kau kena datang sini. Sebab ni first day intern kau, so macam tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa. Aku memang datang kat area kubur. Okay. Kau kos apa? Aku kos production lagi. Kau kos production? Oh, okay. Lepas tu dia shoot call time pagi. Call time pagi dalam pukul 6.30 kot. Okay. 6.30 macam tu. Apa 6.30 pula? Dalam pukul 7 lebih macam tu kan. Aku datang and then kita shoot sampai waktu dalam pukul 10 lebih sampai pukul 11 macam tu. PM panggil aku. Apa? Production manager. Production manager panggil. Kau tolong beli ais sekejap. Ais? Dia tak suruh beli banyak tau. Dia suruh beli ais je. Kiranya satu pack ais tu lah. Satu pack ais. Ais besar. Ais besar. Ais besar. Kau tolong beli ais. Okay. Bagi duit. Pukul 10 pagi? Pukul 10-11 macam tu. Waktu tu first day puasa. First day puasa pula. First day puasa. First day puasa, first day intern. Lepas tu kau pun pergi lah? Aku pun pergi beli ais. Beli ais sebab orang kedai pun tak pelik kan. Aku beli ais pula besar. Takut nak buat apa, nak sejukkan benda ke apa kan. Aku boleh ais, bawa pergi kat area kubur. Okay, thank you, Pop. Tu tengok nak buat apa ni kan, PM kan. Tolong aku. Lepas tu dia buka nama tempat ice box tu. Dalam tu dah siap ada air. Dia tinggal tuang je. Pop, sejuk kan. Time tu aku dah macam ada air punya. Air manis lah kan. Ada air manis, air mineral. So at that time masa kau belikan ais tu, kau ada fikir apa? Ke kau beli je? Tak, aku beli je. Kau tak ada fikir apa? Aku ingatkan macam takut dia nak letak dekat dalam kain kan. Lepas tu nak sejukkan kepala. Sebab waktu tu memang panas gila. Baik kat Kat kubur kan. Panas gila. Aku bersangka baik lah. Lepas tu tengok dah letak air apa benda semua. Dia buka. Ui, 100 plus. Mineral water. Kau minum sekali ke tak? Aku pun minum sekali. Ui. Tapi aku rasa dekat situation kau ni, bukan salah kau Min. First day kan. Lepas tu kau takutkan macam budak ni macam baik sangat lah. Aku takut kena pulau. Waktu tu aku fikir macam tu lah. Yelah, nak mengam orang lah kan. Aku takut kena pulau dengan production ni kan. Tapi macam okay lah. Sekali tu je. Sebab shoot tu satu hari tu je. Kat kubur tu lah sampai tengah hari. Tu antara benda yang aku tak boleh lupakan lah. First day intern aku dah kena beli ais. Kira dia yang suruh kau minum ke kau ambil sendiri? Aku ambil sendiri. Jahat tu soalan kau tu. Tapi faham lah Mi. Jahat tu soalan kau. Soalan kau tu memang jahat gila. Kau shoot dekat kubur kot. Aku rasa better kita stop sekarang kot. Sebelum banyak lagi. Okay man, kita pun dah sampai ke penghujung rancangan gak lah. Bila dikatakan sebab sepanjang kita borak ni, dah lama gak kita borak ni. Borak More ni memang kau akan sentiasa rasa waktu tak cukup. Tahu-tahu dah 30 minit dah. Sebab baik kita stop dulu. Sebab takut kita borak ni sampai ke sahur. Nanti bukan jadi boring. Air pun banyak lagi nak minum ni. Nak habiskan makanan, lapar dah manggil tu. Kalau diorang boleh minum sekali, boleh minum sekali. Ya, betul. Alright. So kita nak terima kasih juga lah kepada We Drink Puncak Bestari dan Dan Co. Thank you. Smash Burger, Fish and Chip. Thank you so much We Drink Puncak Fish Alam. and Chip lu punya, ingatkan Lam Shank. Fish and Chip. Lam Shank. Shout out to diorang. Terima kasih kerana sponsor kami. Smash Burger, We Drink Puncak Bestari. Datang je kat sini, cari kedai warna hijau, diorang ada kat sini dengan Dan Co. So jangan lupa, kalau korang suka dengan topik yang kita borak ni, untuk next episode, like, share, comment and subscribe untuk topik-topik yang lagi banyak. Okay?
Kita jumpa lagi. Elok-elok. Elok-elok Tidur untuk bangun sahur nanti. Okay guys, sahur nanti. Jumpa sahur nanti. Bye-bye. Kita Bye-bye, jumpa take di care. Moreh dulu Baru kamu. Bye-bye. Macam mana puasa yang ke-10? Okay? Weh, Alhamdulillah. Memang okey ya. Alhamdulillah tak puasa 10 hari. Kepo!